Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'da. Haddatsana Abdun bin Humaid, haddatsana Muhammad bin Ismail bin Abi Qadik, haddatsana Ibnu Abi Dhib an Muslim bin Jundub an Naufal bin Iyas al-Hadli qala kana Abdurrahman bin Auf lana jalisan wa kana ni'mal jalisu wa innahu inqalaba bina dhata yawmin hatta idza dakhalna baitahu wa dakhala faghtasala thumma kharaja wa atina bi sahfatin fiha khubzun wa lahmun. Falamma wudi'at baka Abdurrahman faqultu lahu ya Aba Muhammad ma yubkika qala halaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa lam yashba' huwa wa ahlu baitihi min khubzi sya'iri fala arana ukhirna lima huwa khairun lana. Akhrajahu Tirmidzi fi Zuhdi wa Ibnu Majah fi Zuhdi. Yang dihormati Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan Nadir, Raja Tangkuasa Masjid Al-Munawwarah, seterusnya tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, hadirin hadirat, tetamu Allah yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah SWT kerana Allah kembalikan ruh kita semula setelah keluar daripada jasad kita ketika kita tidur. Tidur tu roh kita keluar, kemudian kita jaga roh kita kembali. Dan ada roh yang fayumsik, dipegang, maknanya tidak dipulangkan, tidak kembali kepada jasadnya. Qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi alhamdulillah kita hidup semula, dapat bertemu pada malam ini untuk menyambung kuliah kita, hadis yang ke-361. 361. Ini sebelum tu saya menyebut hadis muttafaqun alaih daripada Anas radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam, salatun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman, ayakunallahu wa rasuluhu wa habba ilaihi mimma siwahuma, wa ayyuhibbal mar'a illa lillah, wa ayyukraha ayyauda fil kufri ba'da an qadahu Allahu minhu kama yakrahu ayyughzafa fin nar. Muttafaqun alaih. Hadis riwayat Bukhari, Imam Bukhari dan Muslim. Apa daripada Anas, bahawa Nabi SAW bersabda, siapa yang ada 3 perkara ni, fihi wajada bihina halawatal iman, dia akan mendapat kemanisan iman. Siapa yang ada 3 perkara ni,
dalam diri dia mendapat kemanisan iman. Iman manis, manis iman. Manis rasa makan kita tahu, tapi manis iman ni kita ramai yang tak tahu, tak rasa kita. Apa dia 3 perkara tu? Yang pertama, ayakunallaha wa rasulahu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Bahawa adalah Allah dan Rasulnya yang sangat dikasihi. Bahawa Allah dan Rasulnya yang sangat dikasihi daripada keduanya itu. Tak ada yang lain yang dikasih melainkan kepada Allah dan Rasul. Kasih kepada Allah dan Rasul. Orang yang kasih kepada Allah dan Rasul akan dapat kemanisan iman. Dia kasih kepada seorang, bagaimana seorang itu kasih kepada seseorang, dia akan rasa bila menyebut nama orang itu. Dia akan rasa bila disebut nama orang itu. Bahkan dengan Allah SWT lebih-lebih lagi. Disebut nama Allah, wajilat qulubuhum, gementar hatinya. Ada rasa gegaran, rasa gementar dalam hati itu. Kerana apa? Merasai kemanisan iman. Dan orang yang menyebut nama Allah ini, dia ada 2. Yang pertama, orang munafik. Orang munafik ni disebut dengan nama Allah. Tapi orang munafik ni lisan, dia menyebut pada lisan, pada lidah, tetapi tidak ada berhubung di hatinya. Sebut dengan lidah Allah, la ilaha illallah, tak ada, tak masuk ke dalam. Itu tahap orang yang menyebut la ilaha illallah, orang munafik. Orang munafik ni disebut pada lidah, tak masuk ke dalam hati. Kemudian yang kedua, orang mukmin. Orang mukmin ni dia sebut dengan lidah, lisan menyebut la ilaha illallah, hatinya mula sedar. Hatinya mula sedar, hatinya mula kenapa hatinya mula sedar? Kenapa tidak ada rasa nikmat? Hatinya mula sedar, kenapa tak ada rasa nikmat aku sebut nama Allah ni? Itu dia. Itu dah mula dah tu. Kenapa aku tak ada rasa apa ni sebut ni? Kalau orang munafik dia tak ada rasa apa pun, dia tak ada rasa nak ada kesedaran tu. Tapi orang mukmin ni bila sebut la ilaha illallah, bila dia tak rasa tu kenapa? Dan dia mula sedar. Mula sedar. Ada kekurangan di situ. Tak menyebut nama Allah tak rasa apa. Sedangkan orang yang menyebut, bila menyebut la ilaha illallah, orang yang menyebut la ilaha illallah, Allah menjawab. Wah, dia sedar di situ. Allah menjawab sebutan dia tu. Apa Allah jawab? Sadaqta. Sadaqta. La ilaha illa ana. Itu dia. Apa makna sadaq? Benar engkau, tiada Tuhan melainkan aku. Benar engkau. Apa yang kau sebut tu la ilaha illallah. Allah jawab, benar engkau, tiada Tuhan melainkan aku. Bila dia menyedari bahawa Allah menyebut, Allah menjawab apabila dia menyebut la ilaha illallah, itu yang boleh terasa dalam hati yang kata wajilat qulubuhum, gementar hatinya. Bila dia bacakan ayat Allah, bertambah imannya. Gementar hati, bertambah iman. Jadi situ ya. Dan orang yang kenal akan Allah Ta'ala,
yang diberi kenal oleh Allah Ta'ala akan dia kenal akan Allah Ta'ala. Terkenal Allah Ta'ala ni Allah bagi. Araftu Rabbi bi Rabbi. Aku kenal Tuhan aku tu kerana Tuhan aku tu memperkenalkan dirinya kepada aku. Jadi kata Imam Salafus Saleh apa ni Syekh Yahya bin Muaz Ar-Razi. Orang yang kenal Allah ni. Yahya bin Muaz Ar-Razi. Dia kata apa? Orang yang percaya, orang yang kenal akan Allah Ta'ala, ataupun orang yang ma'rifatullah, kenal akan Allah Ta'ala. Orang ni kata Yahya bin Muaz Ar-Razi, dia kata orang ni akan dapat mencium harumnya orang yang sudah menikmati kalimah la ilaha illallah. Akan dapat mencium harumnya orang yang sudah menikmati kalimah la ilaha illallah. Orang yang dapat nikmat tu, orang lain boleh mencium harumnya itu. Tapi orang tu orang yang kenal Allah. Orang yang kenal Allah, yang percaya kepada Allah, dia akan rasa, tengok tu. Akan dapat mencium bau itu. Tapi kita tak dapat. Saya tak dapat, tak tahu. Sama je tak. Bau badan tu ada, tapi bau orang menyebut kalimat la ilaha illallah tak ada. Jadi orang yang kenal Allah Ta'ala ni, dia akan rasa nikmat bila menyebut nama Allah. Rasa nikmat, rasa kemanisan itu. Begitu juga menyebut nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyebut nama Rasulullah yang dengan dialah kita ini dapat agama yang datang daripada Allah Ta'ala sampai kepada kita melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Daripada Rasulullah sampai kepada kita, diajarkan bagaimana kita nak menjadi seorang Muslim, seorang mukmin. Ya, satu-satu. Diajarkan bagaimana nak selamat hidup dekat dunia ni. Nak selamat hidup dekat dunia ni kena ikut Rasulullah. Tu besar, makna besar pengorbanan, arti utusan Allah SWT. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila sebut nama tu, kita akan rasa betapa besar jasanya kepada kita. Rasa, dan akhirnya akan merasai kemanisan iman itu. Ini sebut Rasulullah tak ada apa, sebut Allah pun tak ada apa. Sebut Allah pun tak ada apa, sebut Rasulullah lagilah. Bahkan ada yang menghina pula Rasulullah. Bahkan dia menghina agama yang datang daripada Allah melalui Rasulullah SAW. Hina. Apa Islam? Macam-macam sekarang ni. Tak tahu lah. Bahkan menghina orang yang nak bawa Islam itu dalam hidup dia. Benarlah kata Nabi kan, orang nak berpegang kepada Islam ni, akan sampai satu zaman nanti, apa kata Nabi, orang nak pegang kepada Islam ni kalqabid al-jamri, seperti menggenggam bara api. Nak bawa Islam ni akhir zaman, satu masa nanti kalqabid al-jamri, kita kata Nabi, seperti menggenggam bara api. Susah, macam-macam cabaran ujian dia. Tak kena je tak. Tak kena. Tak kena nak bawa Islam ni tak. Yang sedihnya, yang mengatakan tak kena tu orang Islam sendiri. Sekarang ni saya tengok dalam YouTube tu, ulama-ulama, jangan main, ulama pondok tu, ulama di kalangan ulama tu, tahu ni akhir zaman. Akhir zaman nak bawa Islam. Tapi benarlah apa kata Nabi kan, kalqabid al-jamri, genggam bara api susah. Tapi kena genggam juga, kena bawa juga Islam tu, macam mana pun. Jadi orang yang mendapat kemanisan iman tu ialah orang yang
Allah dan Rasul itu sangat dikasihi. Yang kedua, wa ayyuhibbal mar'a lillahi ta'ala, lillahi. Kasih kepada seorang itu kerana Allah. Ini kena sama-sama lah kita tak. Berkasih sayang sesama manusia ini bukan kerana apa? Bukan kerana dia kawan aku, bukan kerana dia satu bendera dengan aku, bukan kerana satu bangsa, bukan kerana satu bahasa, bukan kerana dia kawan baik apa semua. Tak. Kasih pada seorang itu lillah. Tak. Kasih pada seorang itu kerana Allah. Di situ tu. Bila dia kasih kepada orang tu kerana Allah, akan dapat kemanisan iman tu, rasa kemanisan iman tu. Itu kita nak tu. Kita kasih sayang sama-sama datang berjamaah di masjid sama. Tak, sayang kita kepada kawan-kawan kita yang sama Muslim ni kan. Rupa-rupanya kasih sayang sama Muslim tu kerana Allah Ta'ala, dia akan mendapat kemanisan iman. Yang disebut oleh Allah SWT, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang yang beriman itu bersaudara. Kita sebenarnya bersaudara semua. Bukan setakat orang Melayu. Tak, Melayu yang mukmin tak, termasuk orang yang bukan Melayu yang mukmin. Tadi adalah bersaudara. Berkasih sayang bersama ni kerana Allah. Bukan kerana bendera, bukan kerana apa bangsa apa semua tak. Kerana Allah. Lillahi ta'ala. Itu orang jenis itu akan rasa kemanisan iman. Bukan dia ni grup aku ni tak, aku kasih dia. Ini bukan grup aku, tak kasih. Ini bukan dia, tak dapat kemanisan iman. Tapi kasih pada seorang tu kerana Allah, lillahi ta'ala, lillahi ta'ala. Dan sesungguhnya manusia ni sebenarnya kita ni tak ada. Tak, kita ada ni sebab apa? Dijadikan oleh yang maha ada, iaitu Allah SWT. Allah yang bersifat wujud. Wujud ada, yang maha ada itu mengadakan kita. Ada kita kat dunia ni. Ada kita hidup, kita duduk di SN 27 ni, di satu masjid, satu taman, satu apa lagi tempat sini kan. Duduk satu tempat ni semua ditentukan oleh Allah Ta'ala, bukan kehendak kita. Adanya orang tu macam ni, perangai dia macam tu, macam ni. Tapi Nabi kata, hendaklah kamu berkasih sayang sesama kamu kerana Allah Ta'ala. Betul, akan dapat kemanisan iman. Dan yang ketiga saya nak habiskan hadis ini, ayyaqra ayyauda fil kufri. Yang ketiga ni, orang yang mendapat kemanisan iman ini ialah orang yang benci dia untuk kembali kepada kufur. Benci kembali kepada kufur. Asalnya kufur. Kemudian dia Islam. Sebagaimana dia benci kembali kepada kufur tu sesudah diselamatkan oleh Allah Ta'ala. Mana sudah selamatkan Allah Ta'ala daripada kekufuran, masuk Islam dia. Benci dia nak kembali kepada kufur tu, sebagaimana dia benci dilemparkan ke dalam neraka. Sebagaimana dia benci dilemparkan ke dalam neraka. Benci kembali kepada kufur tu yang telah Allah selamatkan dia daripada kufur, sebagaimana dia benci dilemparkan ke dalam neraka. Ada tak perasaan tu? Kita dah Islam ni alhamdulillah, tapi bila nak kembali kepada kufur, nak keluar daripada Islam, kita sangat benci. Kita tak suka. Sebagaimana kita tak suka dilemparkan ke dalam neraka. Ada perasaan itu orang yang akan dapat kemanisan iman. Jadi dia terus dalam keadaan sebagai seorang Muslim, sebagai seorang Islam, terus mempertahankan Islam tu. Dia akan rasa nanti kemanisan iman. Nak bawa Islam, nak hidup ni kita nak bawa Islam. Dalam hidup kita ni kita nak bawa Islam. Dalam semua aspek kehidupan kita. Sebab Islam tu lengkap, semua ada. Macam mana? Bukan sembahyang, puasa, zakat, haji je, tak ada semua. Dalam fiqh tu banyak semua, apa saja tak. Ada
dalam fiqh yang perlu kita laksanakan. Yang boleh kita laksanakan. Yang belum, kita akan buat supaya kita laksanakan juga. Muttafaqun alaih. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, betul-betul mudah-mudahan kita ni termasuk dalam golongan orang yang mendapat kemanisan iman. Susah ni sebut, saya sebut ni. Kita sebut nama Allah pun tak ada rasa apa. Idza dzukirallahu wajil qulubum, disebut ke nama Allah rasa gemetar, tak ada rasa apa. Kufur, keluar daripada Islam pun tak ada rasa apa. Bangga pula dia. Bangga pula. Kalau buat begini aku nak keluar Islam. Senang sangat. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, kita sambung sikit sini hadis ni, mungkin dah kita dengar dah hadis ni kan. Hadis ni diceritakan oleh Naufal bin Iyas Al-Hazli. Naufal bin Iyas Al-Hazli. Dia kata Naufal ni salah seorang daripada sahabat Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf ni, bagaimana kita maklum, dia salah seorang daripada 10 orang yang dijanjikan surga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. 10 orang. 10 orang yang dijanjikan surga tu. Hebat orang ni tak? Dijanjikan surga. 10 orang. Antaranya Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf ni, dan dia salah seorang yang awal masuk Islam. Abdurrahman bin Auf ni, dia ni orang yang kaya, dan dia pernah mensedekahkan 40.000 dirham ke dinar, 40.000 sekali. Sekali bagi tu 40.000. 40.000 dinar, dirham maksudnya. 40.000 sekali. Kita RM4 boleh lah sekali. Tak? Kalau 40.000 lain macam kita tu. 40.000 dirham, 40.000. Abdurrahman ni pernah dia sedekah banyak tu. Sebab dia orang kaya. Nabi kata orang kaya masuk surga merangkak. Menangis dia. Tak? Itu yang disedekahkan banyak harta dia. Banyak soal, tak? Banyak harta kan? Banyak soalan. Dan dia ni satu kabilah dia datang daripada Syam, daripada datang Syam. Syam ni apa? Suria ya. Datang daripada Suria, satu kabilah daripada Suria datang. Dan banyak kelebihan Abdurrahman bin Auf ni. Dan dia wafat pada tahun 32 Hijrah. 32 Hijriah. 32 Hijriah. Jadi ni diceritakan oleh Naufal. Naufal bin Ilyas dia kata dia ni salah seorang daripada sahabat Abdurrahman bin Auf, dan dalam satu majlis dia kata disifatkan majlis itu adalah majlis yang khairun jalis. Majlis yang hebat lah. Majlis apa ni? Disebut di sini majlis orang-orang kaya punya. Orang-orang kaya punya majlis. Apa nama? Apa kalau majlis yang grand sikit lah. Jadi diceritakan dia duduk. Si Naufal ni duduk bersama dengan Abdurrahman bin Auf dalam majlis kayak orang kaya itulah. Dan falamma wasalu ila baitihi, apabila sampai ke rumah tamu-tamu ni yang orang-orang kaya ni sampai ke rumah Abdurrahman bin Auf, dia pun masuk ke dalam, dia mandi dulu, kemudian tsumma kharaja, kemudian dia keluar kepada tetamu dia, dan dia mendatangkan bi ta'amin syahyin.
Makanan yang lazat-lazat, yang yang disukai. Makanan yang disukai, makanan yang lazat lah. Dalam satu bekas dalam satu bekas dia ada roti, ada daging. Ada roti daripada gandum, daging, ada daging. Ini makan orang kaya ni. Falamma wada'at baina aidihim, apabila dia diletak, wudi'at baina aidihim, diletakkan makanan tu di hadapan tetamu dia tadi. Letakkan makanan di hadapan tetamu tu, baka Abdurrahman, menangis Abdurrahman. Letak makanan tu dia menangis. Apa hal? Lalu ditanya, mereka bertanya, sebab apa menangis? Sebab apa menangis? Kenapa Abdurrahman letak makanan yang enak-enak ni menangis? Kita kalau letak makanan enak-enak ni, tak ada apa lah kita. Bergembira lah kita makan. Kambing, letak kambing di situ macam mana? Kambing bakar. Kambing. Tak nampak makanan lain dah. Nampak kambing aja. Walaupun ada darah tinggi apa semua tu kan. Darah tinggi ada, tengok kambing lain macam dia. Tak apa Ustaz, ada pil. Itu hati-hati cakap dia. Tak apa Ustaz, ada pil. Pil tu, jadi pil tu yang menyembuhkan, bukan Allah. Itu yang ada bagi petua tu kan. Hai kambing, aku makan kau, bukan kau makan aku. Gitu ya. Hai kambing, aku makan kau, bukan kau makan aku. Jadi diletakkan roti, daging, menangis dia. Bila tetamu tadi bertanya, annahu yazkur, lalu dia pun kata sungguhnya dia teringat. Dia teringat akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, teringat Rasulullah. Itu dia. Abdurrahman teringat Rasulullah. Apa teringat Rasulullah ni? Rasulullah, teringat Rasulullah dan ahli rumahnya. Apa dia? Lam yashba'u min khubzi syairi hatta mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak pernah kenyang daripada roti dibuat daripada gandum hatta mata, sehingga wafat Rasulullah SAW. Tak pernah makan roti. Ini sebenarnya makan roti yang bagus-bagus ya. Roti yang bagus-bagus ni, dalam hadis yang lain roti yang bagus-bagus. Nabi makan roti yang low class lah. Tak pernah dia. Lebih-lebih lagi daripada roti dengan daging. Lebih-lebih lagi roti dengan daging. Macam mana tu? Roti dengan daging. Jadi dia teringat tu Nabi tak pernah makan mewah gitu. Tapi dalam hadis yang lain disebutkan ya. Hadis yang lain disebutkan Nabi ni pernah makan, saya tengok sini tak? Nabi ni pernah makan roti daging. Tak pernah dia makan, tapi melainkan illa ala dhafafin. Itu dia. Tidak pernah makan daging, roti daging illa ala dhafafin. Apa dhafaf tu? Kata Malik bin Dinar, dhafaf tu ialah, aku tanya seorang lelaki daripada orang kampung. Dhafaf tu dia faqala ayatanawala ma'an nas. Dhafaf tu makan bersama dengan orang ramai. Melainkan maknanya Nabi tak pernah makan roti dengan daging ni melainkan bersama orang ramai. Itu maksud dia. Kalau dia makan keluarga dia apa semua tu, dia tak makan, tak mewah, tak ada daging. Bahkan dalam satu hadis lain pula kata Aisyah, dia tak, inna kunna alu Muhammad, sesungguhnya kami keluarga Muhammad ni tak, pernah kami ni sebulan dapur tak berasap.
Sebulan syahran ma nastaiqidu binarin. Sebulan kami tak berasak dapur. Maknanya tak masak dekat dapur. Kita sekarang memang tak berasap Ustaz itu. Sebab dapur gas tak berasap. Tak masak sebulan. Melainkan dia kata illa at-tamru wal ma'. Melainkan apa yang kami makan ialah tamar dengan air. Tamar air. Oh ni. Ni makanan Nabi ya. Jadi kalau pergi Madinah kita banyak jumpa tamar tak. Saya pun pergi baru ni. Dia kata ini tamar kurang manis. Tamar kurang manis pun ada. Ada. Ingat kopi kurang manis. Teh kurang manis. Tamar kurang manis pun ada. Saya belilah sikit. Memang kurang manis lah. Jadi Nabi Sayyidatina Aisyah kata Nabi tak pernah kami tak pernah makan pernah sebulan tak hidup tak berasak dapur ni. Tak masak. Apa yang kami makan dia tambah dengan kurma. Kita hari-hari kita makan tapi tak berasap. Dia dapur tak berasap. Tapi dapur mamak. Dapur mamak. Dapur mamak hari-hari dah mamak. Hari-hari mamak. Tak berasap dapur dia tapi hari-hari dapur mamak. Itu yang mamak hidup tu kat Malaysia ni. Dekat Selangor lah antaranya. Tapi kat Kelantan dia tak boleh hidup. Mamak kat Kelantan tak boleh hidup dia. Katanya dia buka cuba tak hidup. Tak jadi. Tak macam kat Selangor. Selangor. Kelantan dia tengok makanan mamak ni tak jadi dia. Nasi kerabu dia juga tak. Nasi kerabu, nasi belauk dia, nasi air dia. Tak jadi dia. Walaupun dia tak berasap dapur dia tapi hari-hari kedai mamak. Nah ini Sayyidatina Aisyah kata dia makan tamar dengan air putih, air kosong. Tapi itu makanan kesihatan juga ya. Kalau boleh gitu ya. Makan korma air kosong. Korma air kosong. Tetamu datang pun hidang korma air kosong. Teruk sungguh orang ni. Sedangkan itu makanan Nabi. Jadi kembali tadi cerita tadi Abdul Rahman menangis. Dia kata dia teringat Rasulullah. Teringat Rasulullah ni tak pernah kenyang dia kata tak. Minal khubzi syair. Sehingga dia meninggal dunia. Lebih-lebih lagi roti dengan daging. Roti dengan daging. Kata dia kita ya Allah. Dia kata apa yang ada depan kita ni tengok makanan mencukupi, mengenyangkan. Dia kata tengok itu yang sedangkan kita ni bukanlah orang yang terbaik. Bukan terbaik tak? Rasulullah tu lebih baik daripada kita. Tapi itulah keadaan dia. Tak? Susah dia. Kan kadzalika fid dunya min dzikril aish. Tak? Duduk kat dunia ni susah, sempit kehidupan dia. Tak? Beza dengan kita. Tapi kena ingat tak nanti dia adalah orang yang terbaik. Tak? Keadaan dia tu adalah keadaan yang terbaik. Dia sebenarnya apa yang berlaku kepada Rasulullah ni menjadi contoh teladan kepada umat dia. Jadi kalau ada orang yang tak ada makanan, ada sikit makanan tu, maknanya itu dah standard macam Rasulullah dah. Kalau Rasulullah bermewah-mewah, kesian orang yang tak ada makanan. Jadi nak tunjuk pada kita ni, tengok makanan yang tak ada tu pun itu sudah istimewa kerana Rasulullah macam tu. Gitu dia. Jadi muncullah Rasulullah macam tu. Kalau orang yang susah mana tak ada rasa apalah. Tapi kalau Nabi lu mewah hidup susah. Kesian orang yang kemudian umat dia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله La ilaha illallah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarabu wa innaka la tukhliful mi'ad. Jadi apa yang berlaku kepada Nabi ni sebagai contoh ikutan dia tak. Itu dia. Imam Al-Ghazali dia ajar apa anak, dia suruh ajar anak ni ketika mumayyiz dah ada rasa malu tu dari segi berpakaian, dah kena tutup aurat, dah mula dah tak. Kemudian makanan, jangan biasakan makanan yang mewah. Dia kanak-kanak sekali-sekali itu kena buat. Kata makan roti tanpa lauk. Ni dia mungkin orang Arab ni, orang Arab. Jadi kalau kita makan nasi tanpa lauk, boleh? Makan nasi tanpa lauk. Roti boleh ke tak? Nasi tanpa lauk. Sekali-sekali, bukan selalu. Nak melatih dia, jangan biasakan makan mewah. Makan nasi mesti dengan lauk yang mewah-mewah. Tak ada KFC tak makan dia. Tak McD tak makan dia. KFC yang kita beli apa nama tu, tepung adabi tu kan. Kita goreng dengan tepung adabi. Ini apa ni? Mana KFC? Boy, tepung adabi tu apa ayam goreng juga, tapi tak main tu. Kenapa? Daripada kecil dibiasakan makan dengan mewah. Sekali tu kita bagi makan anak kita tu makan nasi ataupun dengan lauk ala kadar aje. Saya ni mujur alhamdulillah lah zaman saya tu kan. Zaman Pak Bilal kita dulu, zaman tu saya ingat dulu. Makan tak ada lauk. Habis lauk apa? Ambil minyak yang goreng ikan tu kan. Minyak goreng ikan tu kan ada sikit-sikit dia punya, kalau bilis ada kepala-kepala bilis. Tu astagfirullahaladzim. Makan tu lauk. Mungkin orang tak pernah jumpa tu. Saya masih kecil, saya ingat lagi sekarang ni. Makan lauk tu. Jadi kalau sekarang ni tak makan tak ada lauk, biasa je.
Tapi kalau makan ada lauk pun okey juga. Ada. Tapi dah biasa makan tak ada lauk. Itu kesan pendidikan pada masa kecil tu. Zaman tu tak makan apa ni, itulah. Apa ni minyak bekas goreng. Yang orang sekarang ni, oi tak boleh, itu kolesterol tinggi tu, kena jual tu. RM1.20 sekilo pun. Oh tu dia. Dulu itu kita lauk makan lah. Tapi bukan hari-hari tak. Masa tak ada lauk. Masa tak ada lauk. Jadi kembali kepada cerita Nabi tu, ada mana makan roti tak ada lauk. Sesekali makan, itu pun makan dengan orang ramai. Ada daging, ada roti, makan dengan orang ramai. Itu dia. Jadi samalah tu standard dia tu. Tak? Jadi tak adalah kita rasa kecewa sangat bila kita makan tak ada lauk apa semua tak. Nabi contoh kepada kita lah. Itu dia. Kalau Nabi contohkan dengan makanan yang mewah, jenuhlah kita, kesian orang miskin tak ada. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmat Allah sekalian, nak cukup sekadar tu untuk malam ini. Gitu. Jadi pengajaran yang boleh kita ambil di sini lah, makan yang ala kadar lah. Itu dia. Di situlah ada nama apa di sini ni, kata apa? Kata Imam Tirmizi, dia kata dalam bab zuhud. Begitu juga Ibnu Majah, dia kata hadis ni dalam bab zuhud. Apa makna zuhud ni? Tak? Zuhud ni orang yang mementing ala kadar lah. Mementingkan akhirat. Dunia ni ala kadar. Itu dia. Orang yang mementingkan akhirat, dunia ni ala kadar, kata zuhud. Itu dia. Jadi ataupun dengan makna lain qanaah, memada dengan apa yang ada. Situ dah ya. Bab tajuk itulah. Wallahu alam, sallallahu alaihi wasallam Muhammad ajmain. Allahumma ja'al jaman marhuma wa tafarruqna min ba'di tafarruqa ma'suma wa la tajal fina wa la ma'ana wa la matma'una syakiyya wa la manna wa la mahruma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.